Ramai rakyat Malaysia kita ada masalah nak menabung ni kerana dia menabung boleh, tapi dia tak boleh nak kekalkan tabungan dia tu. Contoh paling mudah, dia ada gaji, dia memang nak simpan. Kira-kira gaji, dia ada lebihan 500. Contoh, malangnya tak sampai hujung bulan, dia ambil balik duit itu. Itu masalah yang berlaku kepada ramai rakyat Malaysia. Baru nak mula menyimpan, tiba-tiba ada kes-kes kecemasan pula, motor rosak, kereta rosak. Betul tak? Dia dah menabung tu, betul dah. Cuma ada satu kesilapan, dia percaya kepada wang kertas. Wang kertas ni tuan-puan jangan percaya kerana ia hanyalah nombor. Kita sentiasa tertipu. Kalau kita simpan duit dan kita biarkan di dalam akaun dan tuan-puan nampak pula contoh ada 3,000 dalam bank simpanan. Kalau boleh tak nak usik langsung. Betul. Tetapi tabiat manusia pada duit ni, kalau dia simpan, dia rasa keseronokan dia apa? Bila dia habiskan. Dia habiskan duit tu, barulah dia rasa tenang jiwa dia sebab duit dia dah habis, dia tak boleh shopping kat mana-mana dah. Jadi tuan-puan, kalau kita simpan dalam bentuk wang macam itulah, pergilah mana-mana pun biasanya kita akan rasa nak guna duit tu. Kita rasa barang tu perlu saja. Kita rasa macam barang ni kena beli. Sebenarnya cara untuk menghilangkan perasaan boros berbelanja tu ialah dengan cara menukarnya dalam bentuk emas.